Okey, apa yang sepatutnya jadi satu kemenangan yang mudah tiba-tiba dah bertukar jadi satu perangkap. Jadi dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana konflik dengan Iran ni boleh jadi satu krisis politik yang sangat bahaya untuk Presiden Trump. Jom kita mulakan. Masalah utamanya sebenarnya simple je. Konflik ni dah berlarutan jauh lebih lama daripada yang sesiapa sangka. Dan anda tahu, setiap hari yang berlalu, kerugian yang Amerika Syarikat tanggung tu makin bertambah, menghakis apa saja kelebihan yang mereka ada pada mulanya. Soalan yang bagus kan? Kenapa ini jadi satu perangkap politik? Nah, jawapannya ada pada beberapa kekangan besar yang sekarang ni seolah-olah mengikat tangan pentadbiran Trump dari pelbagai sudut, baik dari dalam negara maupun dari luar. Okey, kekangan yang pertama dan boleh dikatakan yang paling kritikal sekali, ia datang bukan dari medan perang tapi dari halaman rumah sendiri. Ancaman ini datang daripada penyokong tegar Presiden Trump sendiri. Dekat sini kita boleh nampak percanggahan yang ketara sangat. Sebelah kiri kita ada janji America First, ideologi yang kononnya nak elakkan Amerika daripada terlibat dalam perang luar yang tak ada kesudahan. Tapi realitinya, tengok sebelah kanan. Sebuah peperangan yang makin lama makin banyak telan belanja dan nyawa dekat Timur Tengah. Jauh beza kan? Jadi, inilah puncanya. Tekanan politik dalam money. Penyokong tegar Trump, mereka lihat perang ni macam satu pengkhianatan terhadap janji asal. Mereka langsung tak boleh terima kalau askar Amerika terkorban dalam jumlah yang besar. Tekanan inilah yang secara langsung menyekat pilihan tentera yang ada dan jadi ancaman besar kepada survival politik Trump. Sekarang jom kita beralih ke kekangan seterusnya. Kita tengok pula macam mana keadaan dekat medan perang tu sendiri. Yang sebenarnya tak berapa memihak kepada Amerika Syarikat. Ini cabaran-cabaran praktikal yang mereka kena hadap. Dekat medan perang, realitinya memang mencabar. Amerika Syarikat tengah bergelut dengan masalah kewangan, satu. Lepas tu, kelengkapan untuk perang jangka panjang pun tak cukup. Dalam masa yang sama, Iran ni bukan musuh yang calang-calang tau. Ia negara yang besar dan sangat berdaya tahan. Dan yang paling penting sekali, teknologi drone dan peluru berpandu mereka sekarang ni dah setanding dengan Amerika, mampu menyebabkan kerosakan yang sangat dahsyat. Seterusnya, kita akan lihat pula dimensi geopolitik dalam perangkap ni. Sebabnya, Iran ni bukanlah sebuah negara yang terpencil atau berjuang sorang-sorang atas pentas dunia. Penyataan ni nampak ringkas, tapi impaknya sangat besar. Ia mengubah keseluruhan kira-kira strategi konflik ni. Kenapa? Sebab Iran ada sekutu-sekutu yang sangat berkuasa. Dan inilah sekutu-sekutunya. Kehadiran Rusia dan China di belakang Iran ni, ia macam satu jaminan. Mereka tak akan biarkan Iran tumbang macam tu je. Sokongan ni memastikan Iran sentiasa ada talian hayat, baik dari segi strategik, ekonomi dan mungkin juga ketenteraan. Ini semua menjadikan usaha untuk kalahkan Iran jauh lebih sukar. Nah, sekarang kita dah sampai ke jantung masalah strategik ni. Apa sebenarnya maksud kemenangan dalam perang ni? Sebab kalau tak ada matlamat yang jelas, macam mana sesebuah perang tu nak dimenangi? Cuba kita fikirkan sekejap. Apa rupa kemenangan dalam konflik ni? Adakah ia bermaksud tukar rejim? Atau adakah ia bermaksud pemusnahan total? Macam yang kita akan lihat sekejap lagi, setiap pilihan yang ada tu sebenarnya membawa kepada jalan buntu yang sangat bahaya. Dan ini, ia menggambarkan dengan jelas betapa suramnya pilihan yang ada. Kalau Amerika lancarkan serangan darat, mereka akan terperangkap dalam perang yang berpanjangan dengan jumlah korban yang sangat tinggi, tanpa sebarang jaminan kemenangan. Kalau mereka pilih untuk bom Iran habis-habisan pula, Amerika Syarikat kena bersedia untuk terima tindak balas yang sama dahsyatnya. Kedua-dua jalan ni menuju ke arah bencana. Malah, idea untuk tukar rejim pun sebenarnya tak praktikal. Katalah pemimpin tertinggi Iran berjaya digulingkan, generasi baru akan tetap bangkit untuk gantikan mereka. Sebabnya semangat kebangsaan Iran ni sangat kuat dan tak akan mudah padam. Jadi, kalau ada yang anggap dengan tukar pemimpin je perjuangan tu akan tamat, itu satu kesilapan strategi yang besar. Akhirnya, semua kekangan yang kita dah bincangkan tadi daripada pengundi sendiri, cabaran di medan perang, sokongan global untuk Iran, sampailah kepada ketiadaan matlamat yang jelas, semuanya membawa kepada satu kesimpulan yang menakutkan bagi Presiden Trump sendiri. Petikan ni, wow, ini amaran yang paling keras sekali. Ia cakap terus terang yang taruhan ni sekarang ni adalah jawatan Presiden itu sendiri. Dalam perangkap ni, memang tak ada jalan keluar yang senang. Berundur atau kalah bukan setakat satu kekalahan ketenteraan tau. Ia bakal menjadi penamat kepada karier politiknya. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang lebih besar. Memandangkan perang ni secara langsung mencabar prinsip teras America First itu sendiri, mungkinkah kesudahannya bukan sahaja menentukan nasib seorang presiden, tapi juga masa depan keseluruhan gerakan politik yang membawanya ke tampuk kuasa? Sesuatu untuk kita sama-sama fikirkan.